Saudara, bertemu kembali dalam Berita Plus. Jika sebelum ini kami sudah meninjau suasana Ramadan di Johor Bahru dan Jakarta, kali ini kami beralih ke Kuala Lumpur pula. Selain tawaran menarik di bazar dan pusat beli belak, kesyahduan sambutan Bulan Mulia di ibu kota Malaysia itu jelas terasa dengan semangat gotong royong dan kebersamaan di masjid dan pusat-pusat masyarakat. Dalam Berita Plus kali ini, wartawan kami Syazwani Sanib berkongsi pengalaman 24 jam Ramadan di Kuala Lumpur. Ketika ramai warga kota masih lagi bersahur, Adiman Baharun sudah mula menyingsing lengan menyiapkan bubur lambuk di satu sudut di Masjid Jamik Sultan Abdul Samad. Sukarelawan ini telah lebih 20 tahun menabur bakti di masjid bersejarah yang sudah bertapak sejak awal abad ke-20. Sebanyak 3 hingga 4 periuk bubur lambuk disiapkannya untuk diagihkan selepas solat asar. Resipi tu mungkin ikut cita rasa setempat tu lah. Macam kita di Masjid Jamik ni, mungkin kita ada beza dengan masjid lain. Dia nama je sama tapi dia resipi tu dah lain. Bubur lambuk Masjid Jamik dikenali dengan daging yang banyak dan ramuan rempah sup yang memberikan rasa tersendiri. Tahun demi tahun, tradisi memasaknya ini dapat diteruskan hasil semangat kebersamaan masyarakat setempat yang menajar pelbagai juadah disediakan di masjid ini sepanjang Ramadan. Dari segi kosnya, untuk pembuatan bubur lambuk satu periuk, kos ialah RM1,000. Kita menerima tajaan yang sangat banyak untuk memberi makan kepada orang ramai untuk berbuka puasa. Yang dianggarkan 1,800 orang secara maksimumnya. Kita perlukan lebih kurang RM15,000 sehari untuk kita adakan program berbuka puasa dan juga moreh lah. Sehari RM15,000 lah. Selesai solat tarawih, kegiatan moreh kembali rancak di masjid, meneruskan tradisi menghimpunkan jemaah untuk menjamu sajian ringan yang disediakan. Moreh ni ialah satu hidangan yang disediakan selepas solat sunat tarawih. Moreh ni disediakan adalah khusus untuk aktiviti bersilaturahim. Di luar pekarangan masjid, suasana sama turut dirasai di pelbagai lokasi makanan sekitar Kuala Lumpur, termasuk di Kampung Baru. Kedai nasi lemak Wanjo Kampung Baru misalnya mengubah waktu operasinya kepada 3 petang hingga 5 pagi sepanjang Ramadan untuk menyediakan ruang bagi orang ramai bukan sahaja untuk moreh, bahkan untuk bersahur juga. Saudara, saya kini berada di Bazar Ramadan Wangsa Maju, antara bazar terpanjang di Malaysia dengan ukuran kira-kira 1 kilometer. Terdapat hampir 300 gerai di sini yang menawarkan pelbagai pilihan sajian yang pastinya membuat ramai pengunjung rampang mata. Selain tular sebagai antara bazar terpanjang di Kuala Lumpur, bazar itu turut dikenali sebagai salah satu daripada 4 lokasi bazar Ramadan Rahmah di sekitar ibu negara Malaysia ini. Inisiatif Bazar Ramadan Rahmah menggalakkan peniaga menawarkan pelbagai pilihan menu Rahmah pada harga tidak melebihi RM5. Langkah ini bertujuan memastikan golongan berpendapatan rendah dapat menikmati juadah berbuka puasa pada harga yang berpatutan. Actually tak $20 tak pun harga dia. Harga dia still in budget and so far boleh jumpa yang harga RM3, RM5 still ada kat sini. Kalau selalu mati juga jenis juga 50 above lah. Untuk anak sikit ni boleh lah. Bila berada di Kuala Lumpur, rasanya tidak lengkap tanpa singgah ke lokasi beli belah untuk meninjau koleksi busana Hari Raya. Antara destinasi yang menjadi tumpuan ialah KWC Fashion Wholesale, pusat borong dan runcit fashion pertama di Malaysia. Pelbagai corak dan warna fashion yang ditawarkan, lebih 800 kedai di sini. Menurut peniaga di sini, pelanggan sudah datang seawal Disember lalu lagi untuk mendapatkan baju raya mereka. Ini meskipun koleksi tahun ini hanya dilancarkan pada Januari.
Untuk Singapura, purata orang membeli belah dalam umur 40% macam itulah. Ada peningkatan daripada tahun ke tahun. Malahan kita juga mendapat sambutan daripada of course local Malaysia, and also kita ada Sabah, Sarawak, even Brunei pun ada. Koleksi busana Hari Raya lelaki, wanita dan kanak-kanak di sini dijual pada harga antara RM179 hingga RM429. Meski tidak menawarkan platform pembelian di wadah online, pelanggan dari sejauh Singapura, Malaysia, Brunei tetap sanggup berkunjung ke sini semata-mata untuk mendapatkan busana Hari Raya mereka. Mungkin Siti nak kongsi, terdapat perbezaan cita rasa dan pilihan dalam kalangan pelanggan Singapura berbanding dengan pelanggan lain? Okey, ada. Dari segi desain, kalau Singapura, rakyat Singapura lebih tertarik dengan desain-desain yang simple. Walaupun simple, mereka masih mengekalkan Eastern dan juga moden lah. Contohnya macam desain yang macam ni, dress ni. Mereka lebih tertarik dengan desain yang macam ada dress. Orang cakap tak ada separate item. Untuk rakyat-rakyat Malaysia ataupun orang-orang selain daripada Singapura, mereka lebih tertarik dengan kurung. Di sebalik hiruk-pikuk Kuala Lumpur, Ramadan jelas menyuntik suasana yang cukup berbeza lagi bermakna. Tidak kira di kota mana ia diraikan, bulan suci Ramadan tetap menjadi wadah yang mengeratkan silaturahim dan menyemarakkan semangat kebersamaan dalam kemeriahannya tersendiri.